Baik, so dekat sini satu je kita nak tengok pada kalimah wa yastaghfiru. Wa yastaghfiru, huruf ghain. Huruf ghain ni ini sifat dia mengalir ke tertahan? Oh, win. Oh, mengalir. Mengalir. Okey. Dia nipis ke dia tebal? Huruf tebal. Huruf tebal. Okey, so ini kesalahan biasa iaitu pada sifat mengalir dan juga sifat tebal huruf ghain kita selalu tersilap. Contoh kita baca macam mana? Wa yastaghfiru. Wa yastaghfiru, itu dah tertahan. Kan? Kalau mengalir macam mana? Cuba ini bagi contoh. Wa yastaghfiru. Dia ada bunyi mengalir. Wa yastaghfiru. Taufiru. Taufiru. Lagi satu dia apa? Sifat tebal dia. Dan kita baca wa nipis. Boleh beza Cuba dengar baik-baik. Dengar baik. Ini bacaan yang pertama dengan bacaan yang pertama. Wa yastaghfiru. Wa yastaghfiru. Bacaan yang kedua. Wa yastaghfiru. Wa yastaghfiru. Cuba komen. Mana satu yang betul? Bacaan yang pertama ke bacaan yang kedua?